bawa rasa macam tu ke? Taklah. Tak adalah macam tu sangat. Apa yang cringe-nya? Cringe. Saya dengar dia cakap saya macam saya tak jauh-jauh. Nak muntah ke? Macam teruk sangat je tu. Ya, saya minggu depan ni saya kena cuba cakap Melayu English. Dia macam Ehsan. Can lah. Gitu. Can lah. Ni. Macam Ehsan cakap bahasa Inggeris. Janganlah muntah. Macam teruk sangat macam ni. Okey. Apa-apa pun, kami dah berjaya menghantar pergi flight yang pertama. Goyang. Lepas tu cakap lah. Kami dah kami dah berjaya hantar pergi first delegates dekat flight yang pertama. Tadi dia orang dah naik Alza. Sekarang jam 7.40 kita dah solat maghrib. And now we killing the time. Kill the time. Going back to our car and take our belongings to do some work because we are workaholic. Better pack your things. And we are waiting for Ili and Aisyah. Oh ya, Ili dengan Asha mana? They're coming too. Mana budak-budak ni? Aisyah. Kenapa biasanya ni? Okay, welcome to my car. Oh, by the way, ini adalah kali kedua Abang Beh datang ke LIA. Kan ni Abang Beh, tengok. Abang Beh sekarang dah saing kereta ni. Ya, X70. Apa ni? Cherry. Oh, Moda. Nak pergi mana? BMW. Mana? Stand Abang Beh. Legend. Tengok ni. Who's that Pokemon? Momek. Dia nak ambil bag lah apa lah. Bukan nak ambil terus dari tadi. Penny. She not a very quick thinker, you know. You can you work under pressure, miss? Sometimes yes, sometimes. If no. she work under pressure, she'll be like this. No, not pressure. If people talk, Ikut pula aku. Taklah. Kalau saya tak pressure orang, saya yang pressure. Kalau saya tak pressure orang, saya yang pressure. Kalau saya tak pressure orang, saya yang tertekan. lepas tu orang juga tertekan. Oh, selalu macam tu. Orang tertekan Bukanlah sekali. macam serious way. Macam, kau tak siap lagi ke? Taklah, macam tu. Kita macam, kita kena semangat. Pressure in a good way. Macam Aisyah selalu rasa pressure. Itu kan pressure sebenarnya. The correct term is actually dedication and spirit. Nampak tak? Saya Kalau jarang dia ada betul-betul pressure tu, dia buat kerja seorang-seorang. Mata saya. Dia buat kerja seorang-seorang tu betul-betul the real pressurize yang Anis Fana macam pressure gila tak mampus dia akan buat kerja seorang-seorang. Macam mana tak buat kerja seorang-seorang? Tak. Saya ada bukti tapi Rah. Apa? Tanya Allah. Tiga kali nak pakai minyak wangi tu, dia pakai minyak wangi. Ni. Beli takoyaki. Lepas tu sos melimpah-limpah kena kat seluar saya. Bau takoyaki sekarang ni. Orang Cina tu bau takoyaki kat saya. Muat rasa satu surau tadi bau sos takoyaki tu. Saya ambil wuduk saja. Ya Allah, siapa bawa makanan ni? Siapa? Baru teringat. Saya yang bawa makanan tu kat seluar saya. Repek-repek lah dia ni. Ya, Mak. Orang tak bau takoyaki. Dia bau takoyaki. Surau tu elok je bau. Saya bawa rosak. Cuba cek. Ni bawa apa? Lambat. Rosak tu. Elok je, khusyuk je solat dengan keamanan. Ni tiba-tiba bau takoyaki. Mula awak dia. Asal mula saya. Awak makan takoyaki Cakap mulut saya busuk. Maksud dia. Maksud dia bau kat hidung. Tu bau takoyaki di mana sahaja awak pergi. Bau takoyaki.
cuba gosok gigi. Basah. Saya nak tukar outfit. Outfit check. Jangan tengok orang, alright. Tukar outfit lah, apalah. Bro. Ini nak buat barang lah, Lufia. Saya nak tap. Ada dalam beg saya. Awak tak boleh buat kerja. Saya nak tengok movie. Nak tengok Chernobyl. Oh. Kau dah tengok? Kalau awak tengok lagi, tak bosan ke? Lagi satu episod. Lah. Awak tak payah tengok tau. Saya rasa awak tak suka cerita-cerita. Biarlah, saya nak tengok. Macam nanti awak mengantuk. Itu slow face. Saya suka cerita laju tapi bukan cerita cinta-cinta. Macam cerita. Tapi kalau it's about science, research, reality, Awak dah pernah I tengok like it. Interstellar? pernah. Suka. Dia macam kena tengok banyak kali sebab saya tak faham. So mungkin sebab saya tengok dengan Huda kot. Taklah. Ya ke? Saya tengok kawan-kawan time tu. Lepas tu Bila? Siapa yang recommendkan tengok Interstellar Huda. dengan orang lain ni? Huda. Interstellar kena tengok seorang-seorang. Lepas tu saya tengok lagi tak boleh sekali. tengok dengan kawan-kawan. Seorang-seorang. Biasa tengok seorang-seorang saya baru macam, oh, ini ke yang boleh cakap tu. Best ke tak? Saya suka plot twist dia. Cuma it take me a longer time to understand that. Jadi sebab saya tak fokus kan sebelum tu. Pernah Dia cerita yang macam, yang gelap mata ni tak faham macam tu. cerita yang memerlukan Konsentrasi yang tinggi dan Memerlukan imajinasi. otak-otak. Saya suka kalau ada orang ulas tentang cerita tu. Oh, suka macam tu. Do you remember the scene where ni? Inilah yang ni. Awak ingat tak yang pada ni. Inilah betul. ni yang ni. Kalau benda tu contohlah kan, ada orang buat ulas pasal movie tu, lepas lalu kat FYP saya, saya akan rasa nak tengok cerita tu. Sebab saya nak, betul ke apa yang dia cakap ni? Pernah tengok Oppenheimer? Tak. Tapi banyak kali lalu. Tengoklah. Tu cerita seakan-akan Chernobyl, seakan-akan Interstellar. Dia yang lelaki yang ni kan, dia gelap tak ikhlas kan? Peaky Blinders. Dia macam kena paksa gelap. Nama dia adalah apa yang nama dia tu? Dah. Wah, dia pun lupa. Oh, by the way, outfit check. Outfit check. Nak ke kaki. Duduk diam. Siapa? Duduk diam. Okay, pusing sini. Okay, ikut. Awak punya kepala je ikut. Oh, pening. Sikit lah. Dia dah buat app sudah sekarang. Next month, I'm going to have 6-pack. I'm going to run using my 6-pack. No longer berlari dengan kaki. Dia kena macam ni. Cuba gelap bercerita. Masih kita lari ke Safira? Saya nak tengok movie, awak lari lah. Saya dah bawa kasut. Saya tak bawa kasut, awak tak suruh pun bawa kasut. Syai. Ada awak suruh bawa kasut? Saya lupa nak ingatkan awak. Salah siapa? Tada! Di mana-mana dia akan ikut saya lepas ni. Kerana saya tak mau menyesal membazir masa petang yang Tak perlu pun nak letak dalam beg kan. Pegang je lah kasut tu. Tak perlu pun nak letak dalam. Sama je. Bukannya dia ada letak 2-3 barang pun dalam ni. ada stokin, botol air, Mana? vitamin, Mana? energy gel. Mana? Tunjuk lah. Ada stokin dalam ni? Tunjuk lah. Sekejap aku buka. Pandai tipu sekarang. Takoyaki awak mana? Apa lapar? Nak makan tak? Nak makan sekarang boleh? Makan sekarang. Sempat kan? Sempat je Weh, panas weh kat sini. Serius panas. Makan kat dalam tu. Bawa pun boleh. Senyum sikit. Jom. Buang terus lah. Senyum, Nak senyum. saya. Tak nampak, tak nampak. Senyum, senyum. Yang benda bawah ni. Sampah saya buang sekali. Buang juga. Ha. Nanti habis ke lah air bau takoyaki. Kan? Tak apa kan?
Tak Apa? jauh sikit. Dia jauh. KLIA ada tingkap. Boleh. Hmm. Ya, aku tu. Ni nak bawa tak tak? Nak. Ifat, mana saya punya power bank? Awak tanya tu siapa punya? Awak punya ke saya punya? Saya. Lepas tu kenapa tanya saya? Ada dalam bag. Jom. Saya nak bawa lah power bank. Ha, 30 ringgit. 30%. Bawa je. Saya punya pun ada 30%. Ya, mak. Punya cakap tadi banyak-banyak tak tekan pun. Shh. Kenapa tak beritahu? Nak kencing ke? Shi. Nyamuk. Orang kan yang kita influencer kat KLIA ni, Zafira. Satu KLIA kenal kita. Sana. Dia beritahu mak dia lah. Dia tengok perangai sebenar Ifah. Suka tolak-tolak orang. Ish. Banyaknya barang dalam beg. Nak tidur terus kat sini. Mana kau? Oh, okay. Perkenalkan. Aduh. Stresnya hari ni. Duduk. Naik do. Pam 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 pam. Dia beli daripada Dia banyak duit. Sekarang dia dah banyak duit. Sebab tadi dia offer saya. Anis, kalau nak duit bagi lah, tahu saya boleh bagi. Dia cakap macam tu. Dia kata ayah dia kerja, mak dia kerja. mak saya tak kerja. Ayah saya dah tak kerja. Ayah saya dah penceng. Ayah saya pun. Tapi awak mesti kena bagi duit kat saya kan? Mahali ke? Weekly. Everyday lah. Everyday sikit-sikit. Oh. Tak banyak, sikit Saya je. bagi duit kat awak. Kita fikir. Kalau saya bagi duit kat awak, siapa nak bagi duit kat saya? Hafiz. Awak. Okey, saya bagi duit kat awak, awak bagi duit kat saya. Berbaloi tak? Tapi Masin. bagi. Saya bagi awak sehari RM12. Awak bagi kat saya sehari RM20. Tak adalah. Saya dah, ayah awak dah korek telinga. Saya rasa pahit-pahit. Taklah, Dari rasa mananya? rasa bersih tu sedap. Kita nak pergi mana? Sana kan? Oh, kita akan buat movie lah. Sebab hari tu saya dah gunakan story Zafira sebanyak 39 minit video HD. Saya masih belum tuntut video. Kenapa saya tak tuntut? Kenapa saya tak tuntut video lagi? Video apa? Movie yang kita buat masa unboxing telefon. Oh, tak tutup lagi? Belum. Nanti kita airdrop. Boleh. Saya dah buat airdrop. Boleh airdrop dah sekarang. Dah belagak dah boleh airdrop. Saya buat airdrop dengan Zafira je. Sebab Zafira je yang baik hati dan rajin nak download apps supaya dia buat airdrop kat saya. Tapi family saya yang guna Apple semua tak boleh. Sebab dia orang racist. Senang cerita dia orang racist. Dia orang tak nak download apps tu. Dan mereka memperlekehkan kaum Android. Jadi saya pun terpaksa lah menjadi racist. Mesti memperlekehkan kaum Android. Mesti. Biar. Tapi dia orang pun tak gambar pun. Saya boleh tak gambar sendiri lepas ni. Atas ke bawah? Atas. Totokan betul kan? Kita ada bawah salah. Ifa. Bawah kan? Nanti dia tunggu. Naiklah, pergilah naik. Pergi mana? Tak ingat. Pergilah, naik. Kita sampai. Tingkat 2 terminal. Parking tingkat 3. Mau dia tolak. Oh, sebab dia naik atas. Dia tolak. Okey, dah boleh. Tangan dia. Kita tak tahu. Tekan. Tekan. Susah Dah lah brief sikit tadi. lagi. Orang dah brief.